Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. Okey, sebelum saya mulakan, saya ucapkan tahniah lah kepada pelajar yang mendaftar sebagai pelajar baru untuk program BHRM, Bachelor of Human Resource Management with Honours. Okey, sebagai orang kata inilah ice breaking untuk pengetahuan semua. Saya adalah program director untuk program ini, Bachelor of Human Resource, maknanya di bawah seliaan saya lah, jagaan saya. Saya Dr. Bibi daripada attached to the Faculty of Business and Management, Open University Malaysia, dan faculty kita berada di Kelana Jaya, iaitu di main office di Kelana Jaya. Okey, hi Raymond, you daripada Kota Marudu. Okey. Macam saya kata tadi, faculty business ni kita di Kelana Jaya di main office, dan seperti yang pelajar tahu, of course lah nanti saya akan terangkan, kita ada 35 learning center di seluruh Malaysia. Okey, Naihazatul pula daripada OUM Shah Alam. Okey, dan Anim pula daripada Kuching. Okey, so anyway ni just brief introduction mengenai diri saya lah. Okey, yang saya tulis kat bawah ni, so ini menunjukkan yang program kita ni, BHRM ni adalah program yang berdaftar, maksudnya yang telah mendapat pengiktirafan daripada MQA. So tak perlu risaulah dari segi orang kata akreditasi. Okey, now kita mulakan dulu. Seperti yang pelajar tahulah, you mendaftar, maknanya you join OUM ni for sure. Sikit sebanyak you dah tahu kan mengenai OUM. So OUM dikenali sebagai inilah universiti digital. So kita punya motto adalah digital university untuk semua. Sebab tu yes, kita dapat tapak since daripada Ogos tahun 2000. So tahun ini sendiri kita kita menyambut ulang tahun ke-25 OUM. So daripada usia tu you boleh nampaklah betapa matangnya dan menjadi pelopor kepada orang kata pendidikan ni, pendidikan jarak jauh, open and distant learning institution kita premier. So sekarang ni kalau tengok sekeliling kita dah banyaklah universiti-universiti, termasuklah universiti awam yang menjalankan juga ODL ni. Tapi definitely lah advantage OUM, kelebihan kita orang kata premier, yang terawal. Okay, so definitely you belajar dekat OUM ni, you need to know what are kita punya vision and mission. So vision OUM adalah to be the leading provider of flexible learning. Pembelajaran kita fleksibel. Apa maksud fleksibel? Saya akan terangkan nanti. Okay, sebenarnya mission kita of course lah, kita nak widenkan access kepada quality education. That's why you are here today. Kita nak berikan orang kata access kepada pendidikan yang berkualiti dan menyediakan lifelong learning opportunity. Mungkin dulu-dulu di kalangan pelajar ni tak ada kesempatan. Tak ada kesempatan tu banyak sebab lah. Sekarang ni dengan adanya OUM kita memberi peluang orang kata untuk pembelajaran berterusan ni. So that's why at the same time kita laksanakan orang kata flexible mode of learning, pembelajaran yang fleksibel dengan menggunakan teknologi yang kita ada. People are talking about advanced technology sekarang ni, so kita nak tap into teknologi. So that's why you akan nampak nanti pembelajaran kebanyakan dijalankan secara dalam talian. Dan of course kita menyediakan juga conducive and engaging learning environment pada harga yang orang kata berpatutan dan kompetitif. So semua orang tahulah untuk program ni how much that you need to pay kan. Okay, anyway, so macam saya kata tadi, main office kita adalah di ni alamat kita. So those yang dekat Shah Alam, maybe you boleh visualize lah di mana kita punya main office ni. Dan faculty, semua faculty dalam dekat OUM kita ada 5 faculty, termasuklah faculty pelajar-pelajar faculty business management ni, kita ni dekat inilah menara OUM di Kelana Jaya. Okay, so anyway this will be a general line untuk kita punya office. Okay, saya pun dah maklumkan tadi, OUM ni dia mempunyai ni, dia disokong oleh 35 learning center seluruh Malaysia dan it covers
daripada utara sampai selatan termasuklah Sabah dan Sarawak. Tadi kita ada pelajar daripada Kota Marudu kan, so you are here, dan kita ada juga pelajar daripada Kuching yang join kita ini, dan daripada Shah Alam, that is from Central. So you can see, so menunjukkan yalah orang kata padan dengan usianya 25 tahun tadi. Okay, so itu adalah pengenalan mengenai orang kata OUM. So now kita masuk kepada intipati apa yang saya nak share kepada pelajar-pelajar mengenai program. So saya akan mulakan dulu dengan overview mengenai program BHRM tu, struktur program, mengenai pembelajaran dan juga penilaian. Lepas tu mengenai credit transfer dan juga FLC, so apa maksud dia. Seterusnya apakah career opportunity dan juga pathway laluan kerjaya bila mana pelajar habis BHRM ni nanti. Dan seterusnya fees lah for those maybe yang still tak clear about yuran ni. Okay, kita mulakan dulu dengan program overview. Okay, program BHRM ni direka bentuk untuk mengeluarkan graduan yang akan memenuhi keperluan negara yang memerlukan tenaga kerja yang mahir dan juga terlatih. So sebab tu program ini menekankan kepada kedua-dua aspek, iaitu breadth dan juga depth. Breadth ni dari segi kelebaran dia lah, rangkuman dia merangkumi basic knowledge dalam various function dalam pengurusan. So saya akan tunjuk nanti course structure, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan asas mengenai semua fungsi dalam pengurusan, dan seterusnya secara mendalam iaitu dia fokus kepada HRM, bidang human resource tu sendiri. So dua perkara kat situ. So end of the day pelajar-pelajar perlu melengkapkan jumlah kredit 120 untuk layak bergraduat. So saya akan kita akan tengoklah what are those subject kejap lagi. Okay, anyway, macam saya pun dah mention tadi, OUM adalah universiti digital untuk semua. So is a leading local university offering a program through open and distance learning. Okey, tadi saya mungkin lupa nak bagi tahu, mungkin juga you pernah dibagi tahu ataupun melalui you punya pembacaan, kita dipunyai oleh 11 IPTA, dipunyai oleh 11 konsortium IPTA. So maknanya termasuklah UM, UKM, all those big IPTA yang orang kata menjadi kita punya yang membentuk Meteor. Sebab OUM di bawah Meteor kan. So membentuk Meteor ni pada tahun 2000 dululah masa ia ditubuhkan atas inisiatif Perdana Menteri yang dahulu iaitu Tun Dr. Mahathir. Dia nak tubuhkan satu ODL, Open Distance Learning ni sejarah lah. So nak tubuhkan, ditubuhkan oleh konsortium IPTA, 11 IPTA ni tadi, sebab tu wujudnya OUM. Dia menjadi pelopor lah untuk pengajian jarak jauh ni. So that you feel, I cerita ni so that pelajar-pelajar feel comfortable. Maksudnya you belajar dalam sebuah organisasi yang memang orang kata diiktiraf, itu penting. So that's why I pun letak kat sini, kita mendapat recognition, ini nombor pendaftaran untuk program ni. So akreditasi penuh daripada MQA. Okay, intake, I do hope that by now you dah aware lah, dah tahu intake kita 3 kali setahun. This information might be useful, maybe you nak inform kawan-kawan you yang belum daftar lagi, dan ataupun siapa keluarga yang berminat untuk sambung belajar. So kita ada Januari, Mei dan juga September. Dan mode of study, kaedah pembelajaran kita adalah part time, iaitu sebab apa? Sebab nature of pekerja-pekerja kita, pelajar-pelajar kita adalah mereka yang bekerja. Sebab tu kita offer part time mode dan melalui pembelajaran online dalam talian. Dan tempoh pembelajaran untuk program ini adalah 4 tahun 8 bulan. Bunyi macam lama, 14 semester ni. Tapi slowly you akan sedar-sedar dah masuk semester 2. Pembelajaran tu sebab apa? Sebab online. Sebab online. Jadi tempohnya panjang sebab apa? Saya kena jelaskan. Sebab tiap semester ni, 3 semester dalam setahun ni, tiap semester kita hanya benarkan pelajar untuk mengambil maksimum 3 subjek sahaja. Dan I'm sure for now you dah daftar kan those 3 subjek kan untuk semester 1. So hanya 3 subjek sahaja. Unless kalau you rasa berat, definitely lah kita benarkan untuk you drop subjek. Dan ada orang kata masa-masa tertentu yang dibenarkan untuk you tambah subjek, untuk you drop subjek. Tapi maksimum adalah 3 subjek. So now
saya movekan kepada this will be the program structure untuk BHRM. So dia terdiri daripada khusus-khusus MPU, mata pelajaran wajib universiti. Lepas tu university courses, khusus-khusus universiti. Seterusnya kita ada basic courses dan yang terusnya kita ada core subject. So ada 4 kategori orang kata subjek yang you kena ambil ataupun kursus yang perlu diambil. Kalau pelajar boleh nampak dekat MPU ni, MPU sendiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 subjek. So credit hour dia berbeza-beza. Macam falsafah dan isu semasa 2, kursus integriti dan anti rasuah 3, entrepreneurship, keusahawanan 3, penghayatan etika dan peradaban 2, lepas tu khidmat masyarakat pula 2. So total MPU yang perlu dilengkapkan adalah 12 credit hour. Seterusnya untuk university courses, khusus-khusus universiti, learning skill for 21st century, kemahiran belajar pada abad ke-21, 3 kredit. Semua university courses ni 3 kredit. English untuk komunikasi bertulis, English untuk komunikasi oral dan English untuk komunikasi di tempat kerja. Dan seterusnya kita ada etika profesional, etika profesional. So total university courses ni 15. So 12 campur 15 dah 27. 27. Okey, ni dua kategori. Seterusnya yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah basic courses. So basic courses ni termasuklah principles of management. Ni pun semua 3 credit hour. Introduction to komunikasi, thinking skill and problem solving dan juga basic concept of IT. Yang ni 12. So tadi 27 campur 12, you boleh nampaklah dah berapa dah credit hour okey untuk setakat ini. Dan seterusnya you akan masuk kepada core subject. Core subject. So among those core subject, you tengok ada banyak core subject ni. Totalnya adalah 81. Kalau you campur 81, campur tadi 12 dan campur pula 15 dan 12, itu yang menjadikan keseluruhannya 120 credit hour. Boleh So 120, ini yang perlu pelajar lengkapkan. Ini semua subjek ni lah kena ambil sebab untuk you lengkapkan orang kata mendapat ijazah sarjana muda dalam pengurusan sumber manusia. Okey, yang saya highlight ni, ini adalah subjek-subjek HR yang you perlu belajar. So pada awal tadi saya dah terangkan mengenai program overview kan. Program ni BHRM dia merangkumi kedua-dua kan, iaitu breadth dan juga depth. Breadth ni basic knowledge. So yang saya dah terangkan pada awal, ni semua basic knowledge lah. MPU courses, university courses, lepas tu ni basic courses kat sini. Dan yang mana yang saya tak highlight ni semuanya basic. Maksudnya you akan belajar semua perkara dalam pengurusan. So yang saya dah highlight, you akan go through lah slow-slow nanti semua subjek-subjek ni, semua yang you akan guna orang kata di tempat kerja. Ni semua ni. Lepas tu termasuklah subjek-subjek kat sini. Dari segi pengurusan perubahan, dari segi prinsip pemasaran, strategic management, financial, pengurusan keuangan, pengurusan silang budaya, semua-semua ni you akan belajar. Termasuklah dari segi kedalaman. Kedalaman iaitu aspek human resource, macam saya kata tadi yang saya dah highlight ni. Ini subjek yang menjurus kepada pengurusan sumber manusia. Termasuklah pengurusan sumber manusia antarabangsa, penilaian prestasi, ini basic human resource management. Lepas tu planning, recruitment, selection of human resource, hazard management, pengurusan hazard, maksudnya pengurusan bahaya. Seterusnya perhubungan industri, industrial relation, pembangunan sumber manusia. Tadi pengurusan sumber manusia, ni pembangunan. Lepas tu dari segi perancangan dan pembangunan kerjaya dan juga pengurusan pampasan. So again, daripada course structure ni dia menerangkan balik, saya patah balik, terangkan kedua-dua aspek ni. So maknanya melengkapkanlah orang kata keperluan untuk pelajar faham mengenai Bachelor of Human Resource Management. Okay, so yang saya dah tunjuk ni. Okay, so macam untuk semester ni, I'm sure that pelajar-pelajar mendaftar 3 subjek kan? 3 subjek untuk first semester yang saya tahu adalah OUMH 1603 iaitu learning skill untuk abad 21. Seterusnya
principles of management dan juga falsafah dan juga isu semasa. So kalau pelajar tengok daripada program structure ni, falsafah dan isu semasa, lepas tu you ambil tadi learning skill, maknanya satu daripada MPU, satu daripada university courses dan satu lagi daripada basic courses, iaitu ni principles of management. Betul 3 subjek ni kan? So maknanya credit hour total yang you ambil semester ni adalah berapa? Berapa? Siapa yang dah daftar subjek? Anyone can respond? Betul ke 3 subjek kan? Falsafah dan isu semasa, learning skill untuk 21st century dan juga principles of management. So total betul. So 8 credit hour So ini yang you ambil untuk semester pertama. Okay. So itu mengenai program atau struktur program. Okay, now saya masuk kepada mengenai pembelajaran dan juga penilaian. So untuk pembelajaran ni kita tahu that kita menekankan kepada self-instructional material. So allocate time to study at your own pace, anytime dan juga anywhere. So study and revision, lepas tu you ada coursework, pada setiap daripada subjek yang you ambil tu, macam 3 subjek yang you daftarkan untuk semester ni, dia adalah I am not sure for now you dah start kelas ke tak. Kalau ikutkan kita dah jadual dah bermula, dah di upload kan, jadi mungkin ada setengah subjek yang kelas dia dah start, tapi dan mungkin Twitter tu dah terangkan start daripada subjek yang you daftar 3 subjek tadi tu, dia kombinasi antara assignment, tugasan, lepas tu dia ada online activity dan final exam dia dalam bentuk MCQ. Maknanya kombinasi 60 dan 40. 60 adalah orang kata coursework, iaitu kerja khusus berterusan, tugasan dan juga online activity tadi tu, dan you punya final exam adalah MCQ iaitu 40%. So that's why total menjadi 60 jadi 100%. Okay, so of course untuk setiap daripada kursus tu kita sediakan e-Twitter. Macam saya sendiri pun mengajar, lepas ni pun saya ada kelas. Saya sendiri of course lah saya mengajar subjek-subjek HR. InsyaAllah umur panjang, those yang ambil macam you all, you akan jumpa saya semester 2 nanti. Seawal semester 2 you akan ambil HRM, Human Resource Management, dan saya akan mengajar subjek tu, dan satu lagi saya akan mengajar subjek Industrial Relation. Dia ada kat sini. Ni subjek ni saya akan ajar juga. So of course selain daripada tu kita juga ada Twitter yang kita lantik, yang OUM lantik. So I'm sure that you tahulah Twitter part time yang kita lantik yang dah lama dengan kita, so you don't have to worry lah mengenai tenaga pengajar kita. Okay, lepas tu kita galakkan juga peer discussion. Among you all ni, maybe you can form a WhatsApp group, so easy. You dalam satu program, you dalam satu kelas nanti, sekelas lah orang kata kan, subjek yang sama, so untuk perbincangan tu perlu especially untuk you orang pelajar-pelajar baru. Okay, so definitely dekat OUM kita sediakan support untuk pelajar-pelajar. Ni pun mungkin setengah-setengah LC dia dah buat BKB kan. I'm not sure, maybe orientasi dah dijalankan. You dah jumpa pun you punya administrator dekat learning center. So dia mungkin dah terangkan juga mengenai learning workshop. So dia orang akan jalankan juga bengkel penulisan tugasan, macam mana nak buat tugasan, dia akan laksanakan assignment workshop ni. Lepas tu kita ada platform untuk pelajar membuat pertanyaan ataupun membuat komplain. Komplain ni bukan kata komplain apa, macam-macam. Kadang-kadang benda kita tak tahu, this will be immediately. Kadang-kadang you mungkin pergi dekat learning center tak boleh dengan segera memberikan orang kata apa-apalah orang kata jawapan. Kadang-kadang jawapan tu bukan mengenai operasi harian you punya technical things ke apa, tapi on the subject ke, you boleh go to ECRM. ECRM, so I'm sure dekat My Inspire tu you dah tahulah kat mana ECRM tu. Lepas tu of course kita ada learning center di mana pelajar-pelajar daftar. This will be the best one lah. You walk in, you boleh jumpa dia, boleh kenal dia orang, sebab you nak akan berhubung dengan dia orang for the next 4 tahun ni. So it's good kalau you kenal siapa yang ada dekat Kota Marudu tu, siapa ada dekat Shah Alam, siapa ada dekat Kuching. Dan
counselling of course dekat HQ lah. Kita ada likewise macam program ID pun mereka yang initiate kan di bawah Center of Learners Affair. So di bawah Ahli Ehwal Pelajar so kita ada juga counselor di situ. Okay, anyway, ni juga untuk pengetahuan pelajar. Semua e-tutorial kita adalah melalui Google Meet, especially untuk this program adalah melalui Google Meet, sebab tu you dah ada jadual, dan setiap jadual tu dah ada dia punya link yang kita sediakan kan. So selalunya Google Meet ni kelas ni kita buat tutorial ni kita buat sama ada 1 jam ataupun 2 jam. Depend, bergantung kepada setiap e-Twitter tu. Macam saya selalu buat 2 jam. 2 jam maknanya lepas ni saya akan ada kelas 11 hingga 12, lepas tu saya break, sambung balik 12 suku hingga 1 suku. So depend on setiap daripada Twitter tu Dan jangan risau, kita tak buat pada waktu bekerja, sebab tu pada weekdays kita buat pukul 8 malam hingga 10.30 malam. So it depend lah, Isnin sampai Jumaat dan of course Sabtu Ahad. So dan setiap daripada sesi tutorial tu kita record. Di mana pelajar yang tak boleh hadir tu dia boleh klik nanti untuk buat orang kata revision rujukan kan. Dan you digalakkan untuk berinteraksi lah dengan your Twitter dan juga rakan-rakan you semasa orang kata tutorial tu dijalankan. Sebab walaupun you disediakan modul, you tahu OUM menggunakan modul kita pun disediakan berdasarkan macam ni kan, online ni kita ada modul kan, kita ada modul, tapi modul kita pun of course ditulis berdasarkan buku-buku popular yang untuk setiap subjek yang ada. Dan buku-buku tu pula dia memang ada di library kita. So you tahu setiap learning center dia ada library kan. So luangkan masa jenguk library tu. So orang kata yes, this is how kita belajar lah. Bukan hanya kita bergantung kepada tutorial ni tadi dalam masa 1-2 jam ialah kita nak cover. Contoh macam HRM sendiri, saya ada 10 topik. 10 topik macam mana saya nak cover untuk 8 kali pertemuan ni, 8 kali tutorial ni kan. So definitely kita tak boleh baca paragraph kepada paragraph. So what we need to do is actually compresskan maklumat tu, sediakan dalam bentuk PowerPoint. So macam saya kata, untuk dapat lebih pengetahuan, pelajar kena baca modul, dan untuk you lebih lagi faham, why not you explore buku teks yang kita rekomenkan untuk satu-satu subjek tu yang ada di library kita. So kita ada library, dan of course kita punya online learning inilah kita sediakan even video lecture. You kena orang kata apa, meserakan diri dengan kita punya My Inspire tu, banyak maklumat kat situ. So kita ada modul, kita ada video lecture untuk setiap subjek. Kita forum ni penting, untuk setiap subjek kan ada forum kan. So you kena alert lah, sebab Twitter akan postkan dekat situ announcement, semua apa-apa announcement semua ada kat situ. Kena alert kan. Okay, so nanti kalau pelajar ada apa-apa nak tanya, you boleh tanya on anything about learning and assessment ni. Okay, next saya move terus kepada credit transfer. Okay, setakat ni saya tak tahu lagi background pelajar-pelajar, tapi yes, apa maksud credit transfer ni? Pindahan kredit. You may apply for credit transfer of the course completed at another recognized university or institution. So the credit transfer policy is governed by MQA rules and regulation. Maknanya siapa-siapa yang mempunyai, kata mungkin you all ni daripada program, you daripada dah ada diploma dulu, dan mungkin daripada tempat lain, ataupun kalau you daripada daripada OUM sendiri, dulu belajar apa? DHRM, you belajar diploma in human resource, now you sambung DHRM, then you can see kita menyediakan credit transfer ataupun en block ni, okay, iaitu maksimum 50%. 50% ni bersamaan dengan 60 credit hour, iaitu 20 kursus yang you tidak perlu ambil lagi, tidak perlu ambil semula. So kalau 60 jam kredit daripada total 120, mana separuh dah kan, sebab tu dia 50%. So dengan itu ia menjimatkan ni, maknanya jimat 2 tahun 1 semester. Dia boleh memendekkan lah tempoh pembelajaran. Tapi syarat dia definitely, kita dah senaraikan kat sini, okay, 1 hingga 30% you must be obtain, maknanya you mendapat grade C lah untuk subjek yang you nak mohon. Maknanya total kita boleh bagi 12 kursus kat sini, dan lebihan 8 kursus, sebab total tadi 20 kursus kan, sekurang-kurangnya you mendapat grade B, grade B ke atas.
So that's why in total kita boleh bagi maksimum ni 50% pindahan kredit. Ni special untuk those yang ambil diploma OUM, diploma human resource, you now sambung kepada bachelor human resource. Okay, so next. Okay, jika you tidak ada diploma tapi you masuk melalui FLA, kan? Yes, ini bukan hanya untuk siapa yang hadir pada ini tapi siapa yang akan tengok rakaman ni nanti. So siapa yang ada yang masuk melalui FLA, so now you boleh juga mohon pindahan kredit melalui FLC ni tadi. Maksudnya Apple credit lah. Okay, if you have completed if you have a relevant work experience, you can apply for accreditation of prior experiential learning for credit. Maknanya dengan menggunakan pengalaman kerja, maknanya maybe you dah duduk dekat HR department sekarang ni, you dah buat dah kursus-kursus yang saya highlight ni tadi. Kursus-kursus yang I dah highlight ni tadi, then you nak apply. Basic human resource management you dah tahu. Maybe you memang handle performance appraisal, penilaian prestasi memang you buat dekat tempat kerja. Ni contoh. So you layak untuk orang kata mohon. Tapi you kena sertakan bukti-bukti lah. Maybe you punya surat tawaran kerja, sijil-sijil yang you ada yang mengukuhkan, yang menyokong orang kata permohonan you untuk FLC ni tadi. Okay, so ini you boleh tengok balik lah you punya ni. So apa orang kata kelebihan FLC ni, ni dia. FLC assessment can take the form of either a challenge test ataupun portfolio assessment. Maksudnya kalau you berhajat untuk apply, so dia ada dua yang kita bagi option. Pertama, you boleh ambil ujian cabaran ni, challenge test, ataupun you menyediakan portfolio. Ujian ni maksudnya you pergi learning center, you bagi tahu you nak buat FLC untuk subjek-subjek yang tertentu. Okey, kalau pelajar perasan dekat course structure ni, ni baru saya nak tunjuk. Okey, yang saya ada highlight ni, merah-merah ni, khidmat masyarakat. Lepas tu ni principal management, intro to communication, basic of IT semua ni. Lepas tu ni yang merah-merah ni, ini antara subjek yang you boleh mohon untuk FLC. Ni yang merah ni, dan of course lah kalau you tak boleh nak catch up sekarang pun, you boleh pergi dekat you punya learning center dan go for orang kata advice, orang kata nasihat daripada mereka. So you can offer challenge test, maksudnya pergi learning center kata nak buat career transfer contoh untuk subjek HRM, dan of course lah mereka akan nilaikan dulu sama ada you boleh layak ke tak, maknanya cukup tak bukti menunjukkan you dah ada pengalaman dalam bidang tu. Then kalau ya, dan dia akan sediakanlah ujian untuk you duduki. So ujiannya ada di learning center. Ataupun kalau you tak nak buat ujian, macam orang ni dia tak nak buat exam ni, dia rasa fobia kan. So kita bagi option, you boleh buat penilaian portfolio. Portfolio ni you sediakan portfolio dokumen lah. Dokumen, so macam saya kata tadi, all the sijil-sijil evidence, bukti yang menunjukkan you dah ada pengalaman lepas mengenai bidang yang you nak minta pengecualian ni tadi. So again, you can see that bagusnya kalau you dapat sama ada credit transfer ataupun FLC ni, you can graduate faster. You boleh habis cepat. Of course jimat lah course kan, instead of ambil 120 credit hour, you hanya ambil maybe berapa subjek je. Lepas tu yes, less subject and definitely shorten your orang kata study duration. Okay, ni adalah FLC. Okay, now yang boleh katakan yang terakhir, upon completion of this program, for those yang berhajat, definitely you are here because you nak pursue your career dalam human resource management kan. So this will be a career pathway that available to you. Okay, you can be a generalist, you can be a specialist in the future. So maybe upon graduation je, you boleh apply to any of the human resource punya department dekat mana-mana orang kata company, mana-mana company kita ada human resource department kan. So masuk-masuk those yang tak ada pengalaman, of course dia akan terima juga orang yang tanpa pengalaman ni kan, sebab nak mendapatkan pengalaman kita kena bermula dengan kosong dulu. So definitely there is always a room untuk orang yang tidak ada pengalaman ni, yang fresh graduate ni kan. Dan kalau you ada pengalaman, that will be an added advantage. So you become a generalist. Generalist ni maksudnya
again saya patah balik semua subjek yang kita belajar ni tadi ni, especially yang kuning-kuning yang saya highlight ni, yang semua bidang HR ni, you akan didedahkan apa maksud perancangan guna tenaga, apa maksud recruitment, apa maksud selection, apa beza pengambilan dengan pemilihan, apa maksud latihan dan pembangunan, semua tu berbeza. Macam mana nak tengok penilaian prestasi pekerja, apa perkara yang perlu kita assess, yang perlu kita nilai. So semua ni secara umum. Okay, dan seterusnya maybe after 5 years you in the field of HR, ataupun ada orang tak semestinya 5 tahun, ada orang mungkin cepat you gain a trust daripada you punya pengurusan, you can become a specialist. Especially if you work in a big organisation, HR department, bawah HR department tu dia ada unit tu mewakili fungsi-fungsi yang ada dalam pengurusan sumber manusia. Termasuklah staffing, ada unit untuk staffing, ada unit untuk pentadbiran gaji dan upah, ada pula unit yang handle specifically mengenai latihan dan pembangunan, ada pula unit yang handle mengenai industrial relation. Industrial relation ni macam yang saya kata tadi lah, ia mengenai hubungan majikan pekerja. Cuma dalam konteks Malaysia kita ada kerajaan sebagai orang ketiga, sebab tu dia dikenali sebagai sistem tiga pihak. So it's very interesting department. So di mana dia akan handle isu-isu mengenai disiplin, disiplin, tindakan disiplin, you ada polisi, procedures, dan orang kata unit ni dia akan menjadi lebih mencabar kalau you ada kesatuan sekerja di tempat kerja. So of course lah, again saya maybe you pernah dengar mengenai kesatuan sekerja kan. Di sektor awam kita ada QPEX, di sektor swasta antara yang besar kita ada kesatuan sekerja pekerja-pekerja bank, mungkin you pernah dengar National Unions of Banks Employee, kesatuan sekerja pekerja-pekerja di sektor pelombongan, di sektor perkilangan, ini antara yang besar-besar. So again macam saya kata, employee relation ni yes, it become more interesting kalau you ada kesatuan sekerja, sebab you need to deals dengan pihak-pihak kesatuan yang akan membuat tuntutan-tuntutan. Definitely so banyak perkara lah yang you akan belajar bila mana you become orang kata ni lah, you habis nanti kursus ni, program ni, then you attach to HR, either you are generalist or specialist, you akan didedahkan dengan semua fungsi dan juga subfungsi dalam menguruskan sumber manusia. Dan definitely lah you can be a HR manager. Big manager dia kena tahu semualah, general dan juga specialist of HR tu sendiri. So that I nak belajar nampak apa yang what you will be, orang kata upon completion of you punya BHRM ni. Okay, so itu sahaja yang saya nak share. So definitely I welcome you to visit our OUM lah, dan if you do have any question you can email me. This is my email address. That's all yang saya boleh share mengenai BHRM. Okay, ada apa-apa, now I open it to you in case you do have question to ask. For those yang ada kat sini, maybe ada apa-apa yang you nak tanya, Anim Farah, Naihazatul dan juga Raymond. Ada apa-apa yang you nak tahu, yang tak clear, yang you still nak tanyalah. Feel free to tanya. Macam mana dengan yuran? Yuran saya tak tunjukkan. Kejap saya buka slide lain. Saya tutup dulu yang ni. Okey, ni jadual untuk yuran. Okey, ni untuk yuran. Dah nampak 27,360. 27,360, dan you can see every semester this will be the amount. Okay, 2052 ni for satu semester, dan of course lah eventually dia akan berbeza-beza lah seperti you nampak dekat jadual ni. Okay, I'm not sure whether you dah dibagi tahu. Kita of course offer juga flexible payment. Macam kita komitmen kita yang lain, macam kita bayar kereta, kita bayar rumah. So tempoh pembelajaran untuk setiap semester lebih kurang 4 bulan kan. Sebab dalam setahun kita ada 3 semester dari January, Mei dan juga September. Now you are in the September session. So you bayangkan untuk semester ni, untuk bulan ni you bayar dulu initial payment.
But then you need to complete 2052 ni before you enter, orang kata you punya second semester. So maknanya kita allow, kita benarkan juga, orang kata dari segi ni lah bayaran secara beransur-ansur tu tadi. 2052 ni maybe each bulan, setiap bulan tu you bayar dah 500. Dan untuk program ni pun I think bukan hanya program ni, untuk majority OUM punya courses you boleh buat pengeluaran KWSP akaun nombor 2 untuk tujuan study, dan you boleh apply PTPTN. You can consult macam siapa Raymond you tanya tadi, you can consult, you boleh pergi drop by to Kota Marudu, tanyalah mengenai kalau you perlukan, orang kata bantuan dari segi nak apply PTPTN ni tadi. Boleh nampak yuran yang saya paparkan ni. Is it okay Raymond? Okay. So selain daripada tu, yang lain ada apa-apa nak tanya? Ada lagi ataupun Raymond anything that you want to ask? Nai Hazatul, Anim? Ada nak tanya? Kalau terlepas sesi e-forum, adakah markah? Okey, sekejap saya baca. Kalau terlepas sesi forum, adakah markah untuk online activity pun tak ada, atau ada sesi e-forum lain yang akan dia adakan untuk kita tak cover yang dah lepas, tak ada sesi ulangan. Cuma macam saya kata tadi, setiap daripada e-forum, e-forum you maksud you kelas ke? E-tutorial ke maksud you? Dia tak sama ni, forum. Forum tu yang kalau kan dekat ruangan My Inspire tu, you akan nampak apa pengumuman daripada Twitter, kan dia akan tanya, dia akan bagi makluman, lepas tu you sendiri akan menanya soalan. Itu forum. Tapi kalau e-tutorial yang kelas-kelas tu, itu kita buat recording. So kalau you terlepas, maksudnya terlepas, katalah jadual saya kejap lagi, contoh pukul 11 saya ada kelas kejap lagi, jadi ada pelajar tak boleh masuk, tapi saya record. Jadi bila mana you free, you kena buka balik lah recording tu, sebab dia cover bukan hanya subjek-subjek, orang kata bukan hanya topik-topik untuk subjek tersebut, tapi mungkin ada maklumat-maklumat yang Twitter nak sampaikan. That's why kita advise pelajar-pelajar yang tak boleh hadir untuk tutorial yang real time tu tadi, you buka recording tu untuk tengok. Itu e-recording. Okay. Online activity ni dia akan maklumkan, macam subjek saya, online activity untuk subjek saya pada minggu ke-6 dan minggu ke-12. Jadi saya akan ingatkan pelajar dekat ruangan forum, saya akan postkan, okey kita dah masuk minggu ke-6, pelajar-pelajar boleh mula untuk mulakan online activity. So dia ada dekat My Inspire tu online activity yang dia highlight, dia dah siap-siap highlight dah. So online activity week 6, bukan semua subjek ada online activity. You kena take note lah untuk subjek yang you ambil. Saya rasa untuk semester ni 3 subjek ke 3 tu ada. So that's why macam principal management, Twitter you akan bagi tahu nanti. Pada minggu berapa you kena buka orang kata online activity tu. Okay? So please take note of that lah. Macam forum, kalau you kata forum ni dia dalam bentuk bertulis. Forum tu either you menanya soalan dekat forum ataupun Twitter you akan postkan apa-apa maklumat mengenai subjek yang you ambil tadi tu. So kalau you ada 3 subjek, definitely you ada 3 orang kata forum lah, 3 different platform. Maknanya untuk subjek introductory management lain, untuk subjek yang 21st century tadi lain. So you need to buka the individual subject nanti. Okay, sama macam saya pun mengajar few subjek. So setiap dapat subjek yang saya apa-apa berkenaan subjek tu yang saya nak post, saya pergi dekat ruangan forum tu. Forum mengenai assignment ke, mengenai topik 1 ke, topik 2 ke, ataupun secara umumnya apa benda yang saya nak post, saya akan pergi dekat forum dan once saya tulis, so pelajar boleh nampak dekat dia akan tahulah, maknanya Twitter tu ada postkan something. So you know your schedule, you know your maksudnya your work schedule kan. Masa bila you free, mungkin masa lunch time you nak buka sekejap, nak tengok adakah pengumuman daripada Twitter,
apa-apa pertanyaan daripada rakan-rakan lain kan. So, kadang-kadang kita tak terfikir nak tanya. Dengan pertanyaan daripada rakan tu, ia juga membantu kita untuk mendapat maklumat. Itu gunanya forum. Dan macam saya kata tadi, mengenai kelas, ikut jadual yang dah disusun oleh Twitter. So kalau free masuk, itu penting, pentingnya you join the real time kalau tak ada halangan. Tapi macam saya kata, kalau ada apa-apa benda, perkara yang you tak boleh nak elakkan, kita buat recording untuk setiap daripada e-tutorial kita. Yang mana you boleh ni baliklah, tekan dan view balik recording tu. Boleh saya menjawab pertanyaan awak Anim? Okey, terima kasih. How about Naihazatu, anything yang you nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? All of you yang ada ni, you memang attached to memang dah bekerja di Jabatan Sumber Manusia ke sekarang ni? You PT tu apa part time? Apa maksud you PT tu? Yang Anim tak, you pembantu makmal. Oh, you dekat Unimas. So duduk dekat area Kota Semarahan lah ni. Memang tinggal dekat area situ ke Anim? Dekat area Unimas. Macam Nahya Zatul tadi apa? Okey. Raymond ni apa? PT ni pembantu takbir ke dekat hospital? You kerja dekat hospital. Okey, Nahya Zatul kata tak ada apa-apa. Okey, semua jelas. How about you Nahya Zatul? Where you working? Okay, you memang ni HR executive, alhamdulillah. So insyaAllah lah akan lebih memudahkan. Kadang-kadang walah orang kata this how you able to blend teori yang kita akan ajar dengan practical. Kadang-kadang of course lah, macam saya mengajar pun saya tak macam you dekat tempat kerja, bos takkan bagi tahu ni saya guna teori ni tau untuk ni dia ni. Jadi dengan you belajar teori ni, so this way you can link dengan practical yang you buat dekat tempat kerja. Sama juga dengan rakan-rakan yang lain, sama ada Anim tadi dekat Unimas, Raymond dekat hospital kan. So everyday pun kita deals dengan manusia kan. So dengan you ambil program ni, it will give you a more orang kata actual insight about how to manage orang kata menguruskan sumber manusia ni tadi, insyaAllah. Okay, anything yang you nak tanya lagi? Yes, pembantu takbir. Macam saya kata, kalau ada jodoh, insyaAllah ada rezeki, you akan jumpa saya lah masa semester 2 sebab subjek HRM tu offer untuk semester 2. Tapi macam saya kata, sebab HRM tu banyak program yang ambil, bukan hanya pelajar-pelajar BHRM, program lain pun ambil. So kemungkinan, yalah macam saya kata, kalau ada rezeki, kemungkinan pun you diletak di bawah Twitter lain. Sebab bersama saya ada 4 orang lagi Twitter. So maknanya total ada 5 tenaga pengajar untuk subjek HRM. So dia besar ramai pelajar. Okay, cuma yalah tak ada soalan. Nanti tak adalah. It's okay, ada masa lagi. Saya start pukul 11 nanti. It's okay. Okay, anything else yang you all nak tanya about the program ke dah clear? But feel free, macam saya kata tadi, macam saya kata, feel free untuk visit your learning center, get as much information about ni lah, about whatever. Kalau you still tak clear ni about the My Inspire semua tu kan, dan hadirkan diri bila mana mereka mengadakan perjumpaan. This is time untuk you kenal each of the personnel, pekerja-pekerja dekat learning center, sebab mereka orang terdekat dengan pelajar-pelajar. Okay, so ada apa-apa ke? My last question, ada apa-apa? Is there any other question? Tiada soalan Tak ada dah Okay, kalau tak ada, I would like to thanks all of you for your attendance dan juga participation in this session. I wish you all the best. Kekalkan momentum no matter how hard. Walah, tak ada benda yang senang. Nak makan hari ni, tengah hari ni pun stres juga nak fikir kan, nak makan apa kan. Samalah. Apa-apa yang kita buat pun, orang kata ingat di sebalik satu-satu kesusahan tu akan ada
orang kata kesenangan dia. Bukan susah apa pun. A matter of time je orang kata kan. 4 tahun 8 bulan tu macam saya kata tengok-tengok dah semester 3. InsyaAllah I jumpa you dekat pentas graduasi nanti. Okay, insyaAllah. Okay, so dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kita jumpa di masa akan datang. Okay, so Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berhujung minggu untuk semua.